Hari ni tuan-puan, saya berada dekat Wisma Public Gold, yang mana kami antara dealer-dealer Public Gold yang terpilih lah. Okey, kami akan melawat dekat kilang Public Gold tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan nak tahu, sekarang Public Gold ada 19 cawangan seluruh Malaysia dan satu menara Public Gold dekat Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Ini tuan-puan, Wisma Public Gold. Sebelum ni dia jadi HQ Public Gold lah, tapi bila mana kapasiti Public Gold dah melebihi, jadi Public Gold pindah ke KL dekat menara Public Gold Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Jadi tuan-puan, dekat Public Gold ni mudah ni tuan-puan. Kita simpan emas dan dapat emas, beli emas dapat emas, jual emas dapat duit. Keuntungan simpanan emas tu adalah daripada kenaikan harga emas itu sendiri. Contoh, kalau tuan-puan rasa Public Gold scammer ke, tak scammer tuan-puan, tuan-puan boleh tengok dekat belakang ni. Ini adalah Wisma Public Gold tuan-puan, dekat Penang, dekat Bayang Lepas tuan-puan. Dan Public Gold ada 19 cawangan seluruh Malaysia, satu menara Public Gold dekat Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Jadi bagi tuan-puan yang tengok video saya ni, kalau tuan-puan nak saya bantu mulakan simpanan dalam bentuk emas, boleh tengok pin video saya di profile ataupun boleh terus klik link di bio untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.